Menteri Negara Pembangunan Negara Alvin Tan berkata rancangan-rancangan yang diusulkan bagi pembangunan semula Gillman Barracks dan Sunset Way belum lagi muktamad. Beliau menambah bahawa pemerintah akan terus mendengar pandangan awam setelah tempoh konsultasi rasmi berakhir pada 6 Ogos ini. Berucap di Parlimen dalam perbahasan yang berlangsung lebih sejam, Encik Tan berkata ini termasuk membuat penyesuaian kepada pelan susun atur semasa serta keluasan kawasan yang ingin dipelihara. Masa depan hutan maju masih satu tanda tanya. Selama beberapa minggu, rancangan untuk membersihkan sebahagian tapak di kawasan itu bagi tujuan perumahan menarik perhatian para penduduk, bahkan kumpulan-kumpulan alam sekitar dan warisan, dan perbincangannya dibawa ke Parlimen. Encik Tan menegaskan bahawa walaupun rancangan belum lagi muktamad bagi hutan tersebut, perumahan terus menjadi antara keperluan mendesak Singapura. Some asked why housing demand continues to grow even though our total fertility rate is lower than before. But Singaporeans who are buying HDB homes today and in the near future were born decades ago when our birth rates were higher. Now, another reason is that household sizes are getting smaller. More young married couples prefer a home of their own to living with their parents or extended families. At the same time, many prefer to live near their parents so they can care for and support one another. More singles are also setting up homes of their own, and more seniors now live alone or only with their spouse. Di bawah rancangan yang diusulkan, sekitar 15 hektar daripada hutan maju mungkin ditebang untuk memberi laluan kepada sebuah estet perumahan awam baharu. Di Gillman Barracks, satu lagi pembangunan perumahan sedang dikaji bagi tanah seluas sekitar 40 hektar. Encik Tan berkata, tapak-tapak yang mempunyai kehijauan dan nilai warisan yang ketara bukanlah pilihan pertama pemerintah bagi tujuan pembangunan dan ia hanya dipertimbangkan setelah meneliti pilihan-pilihan lain. Beliau menekankan bahawa pelibatan dengan pihak-pihak berkepentingan akan terus dijalankan. Sebuah laporan yang menggariskan respons kepada maklum balas awam dan sebarang perubahan kepada rancangan asal akan diterbitkan.